Okay, hari ni kita ada arus pasang auto flip. Dia plug and play je, ni modul dia. First, ni buka ni lah. Ni tarik je. Dia tarik klip je ni. Dan masuk tangan kat sini, macam ni. Tarik. Kalau tak ada plastik siau ni lah, kita siau lah. So ada skru 1, 2, 3. Lepas tu kita tarik. Dia akan klip ni dalam. Ni pun tarik tercabut ni. Okey, lepas tu dia dah buka ni. Nanti sambung-sambung dekat sini je. Mesin ni, cara nak buka dia pakai pisau lah, potong. Tarik sikit, potong pakai pisau. Okey, dia macam ni lah. Kau tarik sikit, tarik sikit. Lepas tu potong. Sambil tarik. Jangan terpotong plastik pula. Nanti dia cantik lah. Nanti kita boleh tampai dia elok. Okey, tu ada sambung sini. Lepas tu ni modul. Lepas tu dia kat power window nya satu, dia akan keluar yang dia punya ke power window balik. Lepas tu ke power window juga dia akan keluar. Ni dia punya connection dia. Sesimpel itu. Untuk unit dia letak sini sebab ada space luas lah. Ikat elok lah, nanti kan tidak ada bunyi. Rattle noise pula satu kerja. Itu komplain bunyi. Nanti susun elok. Ngam. Okay, macam ni lah connection dia. Yang extension dia akan sambung macam ni. Senang je. Dia tak akan boleh masuk kat connector lain je. Tak akan tersilap. Lepas tu, masuk dia. Tekan. Settle. Okay, untuk klip ni kat sini 2 je. Dia masuk balik, masuk je lah, tekan. Okay, kita tengok hasil dia. Lock. Tapi lepas pasang tu, kita kena start engine dulu lah. Off. Start engine, lepas tu off, baru jadi. Kalau kita lagi tak start engine tu, dia macam tak boleh detect lagi. Settle.